Huh. Sebenarnya hari ni banyak saya bawa bunga katan, bunga kantan, ke kantan, tak pastilah. Tapi bunga katan ni banyak ni. Saya nak tanam di camp saya ni. Okey. Di samping bunga katan, saya bawa juga pisang. Pokok pisang. Okey. Saya bercakap dengan penduduk kampung di sini lah. Sebab saya lalu tu saya tengok dia duduk kumpul daun pisang. Dia kata hidup dia memang jual daun pisang saja. Dia kata dah cukup lama. Sehari, saya tanya sehari boleh dapat berapa? Terkejut saya. Sehari dia boleh dapat 5 hingga 1,000. Kalau dia rajin, dia kata 500 hingga 1,000. 2 hingga 300 tu normal. Malah-malah pun boleh dapat 200 hingga 300. Hanya menjual daun pisang. Jadi siapa yang ada tanah sikit sebanyak tu, tanamlah pisang. Pisang pun ada jenis pisang juga yang daun dia tu. Kalau di Terengganu pisang gala. Pisang gala tu daun dia cukup bagus. Sebab pisang tu dia dah memang dia dah daun dia tu dah memang sangat sesuai lah untuk membungkus makanan ataupun nak buat lapik makanan. Pertama daun dia tebal dan keras, lepas tu lebar. Itulah guna daun pisang pisang gala. Okey. Tapi untuk camp ni saya tanam sepanjang-panjang tepi sempadan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kali ni kita bersama lagi dengan Mang Outdoor. Okey. Hari ni saya nak tanam pisang. Pisang benih dia belakang rumah saya je. Saya buang-buang yang belakang rumah tu. Saya bawa ke sini. Ni dia. Umbi-umbi. Sepatutnya boleh je pecah 4, bagi 4 ataupun bagi 3, bagi 4 lah. Biasalah orang buat tu. Tanam dia pun tumbuh juga. Tapi saya nak tanam dengan satu batang ni. Okey. Dah tanam satu batang ni. Nanti ada anak, kalau nak alih, kita alih semula. Saya nak tanam tepi ni, sempadan tanah ni. Dengan sempadan tanah ni saya nak tanam dengan pisang. Kebiasaannya kebun pisang memang satu bane tu dibagi ni, bagi 2 atau bagi 4, dia jadi macam ni lah. Satu bane satu bane dia ni pun boleh potong lagi ni. Dia bagus jatuh. Dia bagi 2, bagi 3, bagi 4 kalau bane tu besar. Ini pun boleh ditanam. Separuh-separuh tu dia akan tumbuh satu-satu pokok. Sepatutnya. Ni macam ni. Bahagi-bahagi. Ini pun boleh bagi lagi ni. Boleh bagi 3 lagi ni. 1, 2, 3. Tapi saya ni ada sikit rasa kemalasan tu. Nak tanam je ni. Daripada terbiar saja. Baiklah kita tanam. Betul tak? Kebetulan dah ada tanah ni. Kita tanam je lah. Daripada terbuang saya saja. Ni kelapa yang saya tanam dulu. Okey. Hasil yang saya tanam dulu kelapa. Nampak dia tak tumbuh subur lah. Saya tak pasti kenapa. Tapi gitulah. Jadi dah ada kelapa sini, kita jangan letaklah pisang. Pisang kita alih sikit depan tu. Ni dah ada kelapa sini. Nanti anda jadi saksi. Pisang-pisang ni hidup.
Okey. Dah cukup dalam dah. Sepatutnya boleh je nak potong sini. Tak apalah, kita bawa masuk semua. Ha. Dah siap. Mengharapkan nanti tumbuh anak. Anak itulah yang kita nak asingkan dari satu tempat ke satu tempat. Ini kira-kira induk dia lah. Pisang apa ni? Saya pun tak pasti pisang apa. Tapi jantung dia boleh makan. Saya dah banyak kali makan. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4. Ada lagi tu. Kita tanam semuanya. 6, 7, 8. Oh, banyak juga. 9. Okey. Selesai hari ni. Misi tanam pisang. Petang ni. Duduk rumah tak ada kerja, saya datang sini. Sengaja bawa benih pisang. Berapa semua sekali. Situ 2, 3, 4. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ni ada ni. Dia kecil. 15, 16, 17, 18. Tu situ ada satu. 19, 20, 21. 21, 22. 22 pohon. 22 anak pisang saya letak dalam ni. Tak pastilah hidup ke tidak. Kita serah kepada Tuhan. Kita berusaha saja. Okey. Sekian untuk misi tanam pisang. 22 benih. 22 lubang pisang saya tanam hari ni. Okey. Doakan pisang-pisang ni hidup di BB Campsite. Okey.